Kenapa aku follow balik? Obviously aku happy dengan kau punya perkembangan. Maksudnya podcast kau makin naik lah. Okay. Pasti paling best sebab kau ajak Mona Helmi. Oh ya Yes. Asal Obviously lah sebab Mona Helmi Maulana kan. Then dia belajar sama macam aku belajar. So aku happy lah kau ajak Mona Helmi. Something yang aku macam unpredict. Macam aku tak sangka lah. tak predict macam tu Aku tak expect lah. Aku tak tahu macam boleh ajak Mona Helmi podcast macam tu juga lah. Aku happy lah. Aku suka lah. So sebab tu dia ni banyak Mona Helmi. So aku follow balik. Faham kan? Aku follow balik. So and then aku tengok aku perasan benda tu. Tu aku invite balik podcast. Kedua adalah sebab masa aku podcast dengan Furqan hari tu. Furqan cakap aku tak tahu nak ajak. Dia cakap kat aku, dia dah ajak aku ni, dia macam terfikir nak ajak Farhatul yang Korea. Tu kan Korea Malaysia. Aku tak dia perempuan lah. Tapi dia macam fikir apa tak tahu nak ajak perempuan ke tak tu. Walaupun dia beragama baca Quran, tapi sesuai ke tak untuk perempuan dengan lelaki podcast. So dia cakap pasal kau, sebab kau tak pernah ajak perempuan. So aku suka macam bagus lah kau ada kau punya pendirian sendiri. So Furqan tengok podcast ni? Dia cakap sebab Furqan je podcast nanti. sebab dia pun buat podcast, mesti dia tengok aku punya podcast juga. Faham. Boleh ke ajak Furqan dia on nanti aku roger dia.